Kalau kita boleh bayar 1,000 setiap bulan untuk kepada tuan rumah, apa tidak kepada rumah sendiri? Cari Syamsul. Ramai orang sebenarnya pun mampu untuk membayar komitmen rumah. Contohnya mereka yang sedang bayar rumah orang lain. Jika kita menyewa 1,000 sebulan, itu bermakna kita sudah membuktikan bahawa kita mampu mengeluarkan 1,000 setiap bulan. Soalannya, adakah 1,000 itu boleh digunakan untuk rumah sendiri? Sudah tentu ia bergantung pada kelayakan loan, komitmen semasa dan harga rumah yang ingin dibeli. Tapi ramai penyewa tidak pernah semak kelayakan mereka. Mereka terus anggap beli rumah tu impossible. Hakikatnya ada ramai pembeli rumah pertama yang mula dengan status penyewa. Langkah pertama bukan cari rumah. Langkah pertama adalah semak kelayakan. Kita dah tahu kemampuan sebenar, kita tahu sama ada impian memiliki rumah sendiri lebih dekat daripada apa yang kita sangka. Sekarang sewa rumah berapa sebulan? Tulis jumlah sewa hampa di ruangan komen. Saya akan kongsikan anggaran rumah yang mungkin sesuai dengan bajet tersebut. Dapat sesuatu, Aku bantu beri panduan. Tak